Kalau saya boleh membina 1 juta yang pertama dalam tempoh 10-11 tahun, tuan-puan boleh cut short the process. Mungkin 7 tahun. Mungkin 5 tahun. Syarat dia belajar. Jadi saya bermula dengan buku ni lah tuan-puan. Bila saya baca, barulah saya tahu rupanya ilmu kekayaan ni tak diajar di sekolah dan di universiti. Saya graduan accounting. Jadi saya dah belajar pasal kewangan, debit, kredit tu semua saya mahir lah. Jadi saya fikir sebagai graduan accounting dan by profession pun saya seorang chartered accountant. Saya fikir sepatutnya kewangan ni ujung jari kita sajalah. Tapi realitinya tidak, tuan-puan. Kawan-kawan saya yang professional chartered accountant pun mempunyai masalah kewangan juga. Jadi waktu itulah bila saya baca buku, bermula dengan buku ni, bukan bermula buku ni dan berakhir dengan buku ni, bukan tuan-puan. Bila kita dah start belajar, kita membaca, barulah kita sedar, oh banyak perkara yang kita tak tahu. Jadi kita nak tahu lagi, belajar lagi, pergi baca lagi, pergi baca. Lagi banyak kita tahu, lagi banyak kita sedar banyak perkara yang kita tak tahu. Tapi bagi orang yang tak belajar, tak membaca, dia rasa dia tahu semua perkara. Sebab tu orang berilmu ni, tuan-puan, dia humble. Sebab dia sedar diri dia yang aku tak tahu banyak perkara, aku tak tahu semua perkara. Bahkan aku boleh buat banyak kesilapan.